Selamat datang semua. Okey, hari ini kita akan buat sesuatu yang bunyinya macam rumit tapi sebenarnya sangat penting. Kita akan bagi data anda satu pemeriksaan kesihatan yang lengkap. Jom kita ubah tugas yang nampak menakutkan ni jadi satu proses diagnostik yang mudah difahami. Tapi sebelum kita mula, ada satu soalan penting yang anda kena tanya diri sendiri. Boleh tak kita percaya data yang kita ada ni? Adakah ia cerita benda yang betul? Sebab kalau data pun dah tak betul, macam mana kita nak buat kesimpulan yang betul kan? Inilah dia peraturan nombor 1 dalam dunia data. Garbage in, garbage out. Maksudnya, kalau data yang kita masukkan tu ibarat sampah, maka hasil analisis yang keluar pun akan jadi sampah. Jadi jom kita pastikan data kita ni berkualiti tinggi, bukan sampah. Okey, kita mulakan dengan pemeriksaan yang pertama. Menyemak ketepatan data. Anggap je ni macam doktor cek tanda-tanda vital kita. Suhu, tekanan darah. Kita nak pastikan semuanya nampak normal. Perkara pertama yang kita nak tengok, adakah nombor-nombor dalam data kita ni logik akal? Kadang-kadang, benda paling simple macam silap type atau terlebih letak kosong boleh buatkan data kita jadi tak masuk akal langsung. Benda nampak kecil, tapi percayalah kesannya sangat besar. Nah, tengok jadual ni. Statistik deskriptif ni macam alat pengimbas pertama kita. Cuba tengok dekat bahagian tinggi. Nilai maksimum dia 350 cm. Itu lebih tinggi daripada 3,5 meter. Ada ke manusia setinggi itu? Jelas sekali, ini mesti kesilapan masukkan data. Nampak tak betapa mudahnya kita boleh kesan benda pelik macam ni? Okey, masalah kedua yang biasa kita jumpa, straight lining. Pernah tak anda jawab survey, lepas tu anda tandakan je jawapan yang sama untuk semua soalan? Contohnya semua setuju, setuju, setuju. Itulah straight lining. Ini mungkin tanda orang yang jawab tu tak beri perhatian. Tapi, tunggu dulu. Jangan terus buang data tu. Kadang-kadang, straight lining ni bukan sebab orang tu malas. Mungkin dia memang betul-betul konsisten dengan pendapat dia. Jadi, persoalannya, macam mana kita nak bezakan antara orang yang malas dengan orang yang betul-betul konsisten? Kena siasat dulu sebelum kita buat apa-apa keputusan. Sebenarnya, ada satu cara mudah nak tangkap orang yang jawab sambil lewa ni. Kita guna soalan skor terbalik. Soalan macam ni sengaja direka untuk buat orang yang jawab tu kena berhenti dan fikir sekejap. Tak boleh main tanda je. Macam inilah cara ia berfungsi. Tapi ada satu benda yang sangat penting kena ingat. Sebelum kita mula analisis, kita kena terbalikkan balik skor ni. Kalau tak, data kita akan jadi lintang pukang. Mesti pastikan semua soalan dinilai dalam arah yang sama, barulah analisis kita tu tepat. Okey, kita masuk bab yang lebih mencabar sikit. Macam teka-teki kan. Apa kita nak buat bila ada data yang hilang? Bayangkan kita ni doktor, tapi rekod pesakit ada halaman yang kosong. Macam mana kita nak buat diagnosis yang betul? Okey, secara asasnya, ada dua sebab utama kenapa data boleh hilang. Satu, MCAR, Missing Completely at Random. Maksudnya, hilangnya data tu tak ada sebab tertentu, betul-betul rawak. Macam borang survey yang hilang dalam pos. Yang kedua, MAR, Missing at Random. Yang ni data yang hilang tu ada corak. Contohnya mungkin kaum lelaki kurang gemar jawab soalan-soalan tertentu berbanding wanita. Penting sangat untuk kita tahu beza dua ni sebab cara kita nak rawat data tu berbeza. So, macam mana nak tahu data kita ni jenis MCAR atau MAR? Senang je. Ada ujian 3 langkah yang kita boleh buat. Pertama, kita cipta satu label. 1 untuk data yang hilang, 0 untuk yang ada. Lepas tu, kita jalankan ujian statistik macam t-test untuk bandingkan dua kumpulan ni. Akhir sekali, kita tengok p-value. Kalau nilainya kecil, maksudnya ada corak. Jadi data kita tu jenis MAR. Dari situ, baru kita tahu apa langkah seterusnya. Jadi kalau kita dah tahu data kita tak boleh dibuang sesuka hati, apa pilihan yang kita ada? Inilah yang kita panggil imputasi. Atau dalam bahasa mudahnya, kita isi tempat kosong tu. Ada beberapa cara. Kita boleh teka, guna nilai purata atau guna kaedah yang lebih canggih macam regresi untuk ramal nilai yang hilang tu. Setiap cara ada baik buruknya. Baik, kita dah sampai ke bahagian terakhir pemeriksaan kita. Anomaly. Kita akan cari outlier atau nilai-nilai yang terpencil dan ekstrim. Kenapa? Sebab benda ni boleh kacau bilaukan analisis kita. Jadi, apa tu outlier? Senang cerita, ia adalah satu titik data yang pelik, sangat berbeza daripada data-data yang lain. Ia macam kambing hitam dalam sekumpulan biri-biri putih. Bila kita nampak benda macam ni, kita kena siasat. Kenapa kita nak risau pasal satu titik data aja? Jangan pandang rendah.
Satu outlier yang ekstrim boleh tarik nilai purata kita jauh tersasar. Ia boleh lemahkan kekuatan analisis kita dan paling teruk, ia boleh buat kita dapat kesimpulan yang salah 100%. Ada satu cara cepat nak kesan outlier ni. Kita cek Z-score dia. Z-score ni cuma satu cara untuk ukur sejauh mana satu titik data tu dari nilai purata. Kalau nilainya lebih daripada 3.3, itu dah macam lampu merah. Kita kena berhenti dan periksa. Selain Z-score, kita juga boleh guna plot kotak. Anggaplah ini macam X-ray untuk data kita. Ia tunjuk taburan data secara visual, mana-mana titik yang terkeluar daripada pagar yang dikira secara statistik, itulah calon-calon utama untuk jadi outlier. Sangat jelas dan mudah nampak. Okey, bila kita dah jumpa outlier, apa nak buat? Kita ada 3 pilihan utama. Pertama, buang je. Tapi, hanya kalau kita yakin itu memang silap type. Kedua, kita gantikan dengan nilai yang lebih munasabah. Atau ketiga, kita kekalkan tapi kita guna kaedah analisis yang tak terjejas dengan outlier. Pilihan mana yang terbaik, itu bergantung pada punca outlier itu wujud. Jadi, apa rumusan kita selepas semua pemeriksaan ni? Boleh ke kita keluarkan sijil kesihatan yang bersih untuk data kita? Sebenarnya, poin paling penting bukanlah semata-mata nak bersihkan data. Yang lebih mustahak ialah kita kena telus. Setiap keputusan yang kita buat, sama ada buang data, ganti data atau kekalkan data, kita kena rekodkan dan jelaskan kenapa kita buat macam tu. Proses ni mesti boleh dipertahankan. Sebabnya, bila kita dah buat semua ni, kita boleh yakin yang data kita sihat. Dan bila data kita sihat, barulah kisah yang kita ceritakan melalui analisis kita nanti jadi satu kisah yang tepat, boleh dipercayai dan paling penting, benar.